Dah lama tak pergi Langkawi, baru tahu dekat sini ada show Boy Boy. Dan ada dekat cerita sekolah ni, kalau pergi Langkawi jangan lupa naik Skycap. Kami sebenarnya dah lama tak pergi Skycap, mungkin dah lebih 10 tahun. Rupanya ada banyak tarikan yang baru. Condition dulu pun sebenarnya dah best, tapi sekarang dia dah jadi lagi family friendly. Yang lagi menarik bagi kami attraction Skycap Langkawi ni, salah satu attraction yang boleh jimat bajet. Sebab dekat sini bukannya kita naik Skycap je, tapi ada banyak sangat attraction yang dah include sekali dalam tiket. Even kita beli tiket yang paling basic, paling murah, standard gondola ni pun dah termasuk dengan Skyrex, Skydome dan juga 3D Art Langkawi. So basically dengan satu tiket ni pun kita dah boleh dapat 4 attraction. Dan untuk buat itinerary pun tak pening sebab dekat sini kita dah boleh spend almost separuh hari. Yang paling best dekat sini daripada kanak-kanak sampai orang tua confirm suka. Pertama sekali untuk Skydome ni sangat berbeza dengan 10 tahun dulu. Tak tahu start sejak bila, tapi show ni dah makin kid friendly. Dia orang dah collab dengan Boy Boy. Cerita pasal Langkawi, so yang ni memang special dekat sini, tak boleh nak tengok dekat tempat lain dah. Skyrex ni pula lagi menarik. Dia sebenarnya adalah tayangan 4D. Kita ibaratkan duduk dalam bas masuk ke Jurassic World. So instead of kerusi biasa macam kita duduk dalam panggung wayang, susunan macam ni buat kita tambah feel lagi. Tujuan utama dan paling penting datang kat sini adalah naik Skycap tu sendiri. Ini adalah antara kereta kabel paling tinggi dan paling curam dekat dunia. Dekat atas tu ada lagi satu tarikan yang baru, Eagle Nest, tapi itu bayar harga asing ataupun korang boleh ambil package yang lain. Lepas tu ada juga jambatan gantung. Dekat situ korang boleh tengok Gunung Mat Cincang, Gunung Mat Raya dan juga Lautan Andaman. So kalau datang kat Langkawi, jangan lupa masukkan yang ni dalam itinerary. Kalau nak tiket boleh beli dekat Klook. Gunakan promo code yang kami bagi ni untuk dapatkan harga lebih murah ataupun boleh klik link dekat bio. Okay, bye.